Cara mudah nak ingat contoh ibadah khusus dan contoh ibadah umum. Tasawur Islam tingkatan 4 SPM bab 3, tajuknya ibadah menurut Islam. Ibadah khusus dan juga ibadah umum ini, kedua-duanya ada fardu ain, ada sunat dan juga fardu kifayah. Okey, untuk ibadah khusus, calon SPM perlu ingat kata kuncinya solat, ya. Manakala ibadah umum, kata kuncinya adalah pelajar. Okey, untuk ibadah khusus, fardu ainnya adalah solat fardu, sunat solat sunat, fardu kifayah solat jenazah. Okey, untuk ibadah umum, kata kuncinya ialah pelajar, fardu ain belajar, sunat meminjamkan kawan buku, fardu kifayah pelajar melakukan penyelidikan, kajian.